Tahu tak, Colosseum bukan sekadar bangunan purba. Ia simbol keagungan tamadun Rom yang masih berdiri megah hingga hari ini. Inilah Colosseum, tempat di mana rakyat Rom dulu menonton persembahan besar seperti pertarungan gladiator. Dibina setinggi 50 meter, selebar 156 meter dan meliputi kawasan seluas 2.5 hektar, ia merupakan antara struktur paling menakjubkan dunia kuno. Arena utamanya berukuran 85 kali 54 meter. Cukup besar untuk memuatkan 50,000 penonton pada satu masa. Lebih mengagumkan, Colosseum sudah pun mempunyai 80 pintu masuk dan sistem tempat duduk bertingkat seakan-akan stadium moden hari ini. Pembinaannya bermula pada tahun 72 Masihi oleh Maharaja Vespasian dan disiapkan oleh anaknya Titus pada tahun 80 Masihi. Ini sejarah 1 minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik. Jumpa lagi!